the top. Melangkah dengan gagah menuju medan wira, semangat yakinkan menyela. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara, bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti. Bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh. Okay, bersama saya lagi Hafi di TVPS High School Muar. Bersama saya lagi Pengetua High School Muar. Okay, cikgu, apa kata-kata cikgu untuk hari ini? Okay, terima kasih. Yang pertama-tamanya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keduanya saya ingin memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana program pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiganya, saya ingin mengucapkan sekalung penghargaan dan tahniah kepada semua warga Sekolah Tinggi Muar, sama ada dari kalangan guru, ahli kaki tangan sokongan, murid, ibu bapa dan semua pihak yang memainkan peranan dalam menjayakan fun run pada tahun ini dengan jayanya. Saya pun tidak menyangka sebenarnya program yang kita rangkakan di peringkat awal sekarang ini telah menjangkau, kalau kita masuk dengan virtual run, lebih kurang 2,800. Jadi ini satu pencapaian hebat dan sama-samalah kita terus berusaha dan berdoa agar harapan kita untuk membina gelanggang serbaguna di Sekolah Tinggi Muar akan terlaksana. Dan salah satu perkara yang saya rasa saya cukup gembira, penganjuran fun run ini sebenarnya membuka ruang kepada bekas-bekas pelajar yang bersedia untuk menyumbang bagi program gelanggang serbaguna kita. InsyaAllah pada hari Isnin nanti ada beberapa orang pelajar yang akan datang untuk berjumpa dengan pihak sekolah bagi merealisasikan projek tersebut. Jadi sekali lagi, pada saya, program fun run ini telah melebihi objektif yang kita sasarkan dan insya-Allah mungkin pada masa hadapan kita akan jadikan fun run ini satu program sebagai, kata orang apa, trademark untuk Sekolah Tinggi Muar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih, cikgu.